what's up, Mr. Syahid here. Alright guys, welcome to another vlog. Again. Okay. Alamak. Apa planning hang, apa strategi hang untuk nak menang aku ni game ni? Ini player lama ni. Ini player lama. Bisa nak pandu main lah. Okay, so sekarang ni set dulu 0-0. Saya 2 orang menang, lawan siapa menang? You rasa? Tak tahu ah. Letak, angkat macam ni dan tembak. Guys, like honestly I'm telling you, nampak je aku pegang kayu ni, nampak je aku padu lah, aku paling pro lah, aku menang semua championship kan. Tapi tak. Dan literally hampir 20 minit kami dua struggle nak masukkan bola ni. Bola mana-mana ni. Tengok tu bola tu. Tengok ah. Di Pakistan import dari dia bro. Tengoklah suasana apa semua yang ada kat sini, apa yang tengah jadi bila hari weekend dekat sini. Sebab tak lama lagi aku nak gerak dah balik. Dekat kampung aku balik. Kampung aku pula kat bandar sebenar aku balik. Okay. So kami nak naik hari ni motorbike. So akan ada vlog motorbike. Okay. So jom sekarang ni kita pergi makan dulu. And then baru kami akan decide lah plan apa yang kami akan buat hari ni. Dengar cerita tadi kami nak pergi snooker pun tak tahu nak pergi tapping center tak tahu nak pergi mall tak tahu nak pergi apa semua tak tahu. Tapi pandai lah. So dah pakai lengan panjang. Okay. So jom kita redah ni, naik motor hari ni je. Let's go. A few moments later. Okay guys, so sekarang ni kami dah bergerak naik motor nak pergi Pekan. Okay. Alright guys, so sekarang ni kami dah sampai tengah-tengah panas ni. Aduh, ni motor satu lah, leceh, dia panas itu je. Kami sampai dekat Nasi Kandar Beratur. Okay, ini nasi kandar yang paling keng lah dekat Perak, Taiping. So jom pergi makan nasi kandar tengah hari ni, let's go. Berapa banyak sijil dia simpan hari. Ini sijil apa? Ayah. Sijil penghargaan. Meanwhile, Alright gang, so sekarang ni kami dah makan lah. Dah separuh dah suku lah baru aku beritahu Ambo. So makan ni kawan kepada adik aku, nama dia Azam. Yes. Guys, sekarang ni kami dah naik motor nak gerak pergi tempat lain. Kami kan nak pergi snooker, tapi itulah sekarang ni hakikat dia adalah sangatlah panas. Kami dah jadi macam kami punya keadaan kan dah barai tau. Sebab apa dah naik motor ni panas apa semua. Jadi macam dah hilang tau dia punya rasa gah tu, dia punya hari tu dah rosak. Panas dah tengok tapi tak ada apa guys. Naik motor kan, kereta aku pula tengah hantar ni dekat kedai lain. So jom lah sekarang kita gerak. Let's go. So sini adalah snooker. Atas ni adalah snooker. So snooker ni dah lama dah aku tak main. Last main pun bila-bila menengah. Pernah main dulu sekolah-sekolah menengah dengan kawan-kawan apa semua. So ini adalah comeback setelah 4 tahun. So jom kita masuk tengok macam mana. Let's go. Aku tak tahu aku punya tangan dia jadi apa dah. Dah hilang aku punya skill semua. Tapi tak apa, dia akan comeback pada hari ini. Apa nak percaya nak tengok Siap. aku akan lawan dengan dia ni. Kita tengok macam mana. Tapi sini semuanya orang-orang kalau berokok. Semuanya orang berokok. Tapi Kita tak merokok. tapi kadang-kadang weekend ada perempuan yang tak betul-betul yang kurang baik. So jom. Tak. Hari ni hari pagi. Hari pagi. Kalau malam dia macam tu. So jom. Kalau hang tak mau masuk, hang keluar. Simple. Ini bukan tempat haram, ini tempat saya saja fun je. Hampa je mindset hampa apa ingat, ni tempat tak betul, ni apa ni. Right, orang punya mindset dah. Tapi tak ada apa pun guys, ini sekadar happy je. Okey abang. Saya 2 orang menang, lawan siapa menang? You rasa? Tak tahu. Okey lah. Just guess. Yes lah. Yeah.
Ini rutannya ini macam rutan tinggi lah agak. Oh, okay. You rasa saya dengan dia sibling ke apa? Kawan ke apa? Anak abang adik. Okay. So abang adik berlawan. Okay, mari open satu table. Sekarang ni aku akan lawan adik aku. Ready? Ada something tak sebut. Oh, alhamdulillah sini sejuk. Alhamdulillah. Aku betul-betul perlukan sangat dua aircon. Oh guys. So sebelum kami lawan ni, aku fikirlah baik-baik. Aku just nak cakap ini sekadar konten yang sekadar saja for fun nak lawan dengan adikku. Sebab apa, adikku tak pernah masuk snooker. By the way, dia pun dah baru habis SPM. So dia main sini dengan aku sekali jalan-jalan. So aku ajak dia main snooker, so kami main snooker. Okay? Ini okay. Tembak sana. Tembak sana. Okey, jom. Sana. Ini sini. Tambah lu. Okey. Salah satu dia ni, contoh aku ajak hang aku ajak hang. Ini adalah pengisah dia, pengisah. Kalau katakan hang macam dah tembak kan. Mana tembak kan. Lepas tu hang macam tak kenal. Hang di sini tu dia punya padat tu tak kenal dengan diri hang. Q dia. Benda ni pusing-pusing. Mereka macam sharpener lah, ni lebih kurang sharpener. Kau letak, angkat macam ni dan tembak. Okey? Anda faham? Okey, salah satu contoh yang satu shot saya ambil yang jawab ni. Di sini, rakam. Okey, sekarang ni dia dah tembak. Syafiq dia tembak. Apa planning hang, apa strategi hang untuk nak menang aku ni game ni? Ini player lama ni. Ni player lama. Macam nak pandai padu main lah. Okey, so sekarang ni set dulu kosong-kosong. Okey, so sekarang ni kami bagi. Tu bukan, tu tak payah. Tak payah. Tak payah. Ni kosong-kosong balik. Dah. Ni hang punya, ni aku punya. Okey. Cantik. So kita punya jadual markah kami kat sini. So sekarang ni game aku dengan Syafiq. Jom, let's go. Syafiq punya turn. Sekarang ni kami tak tahu lagi lah bola mana satu dia punya, bola mana satu aku punya. Okey, Syafiq, bantai. Ha? Baru first time main, mana nak hati main. Situ bising sikit guys. Sorry Tembak. Kasih on. Masuk tak masuk? Memang tak boleh pakai lah. Tolong dekat. Later that same evening. Guys, like honestly, I'm telling you, nampak je aku pegang kayu sini, nampak macam aku padu lah, aku paling pro lah, aku menang semua championship kan. Tapi tak. Dah literally hampir 20 minit kami dua struggle nak masukkan bola ni. Bola mana-mana ni. Satu pun tak masuk lagi daripada satu meja ni kan. Satu pun tak masuk lagi. Dia dah buat tantang semua sound effect kat mulut dia. Dia main 8 ball pool dekat dalam apa ni? Play Store kan. Kita boleh download kan. Ada satu app tu kan, main snooker. App tu punya semua sound effect dia hafal. Dia ni. So sekarang ni kami tengah struggle nak masuk kan. So Syafiq nyata sekarang ni tembak. Tengok ni mana ada posture macam ni. Ni tembak kat sini pun hantar. Berlompat siap bola tu. Kalau lu takut bikin ini kerja, lu jangan follow gua. Lu balik, lu peluk lu punya anak patung. Jangan tunjuk taiko sini. Ini tempat gua mah. Apa perasaan anda sekarang ni, nak belah ke nak stay lagi? Satu game je lah, tak mahu ni. Tak boleh lah guys, kami noob lah. Aku punya, dulu aku pandai. Sumpah pandai. Dulu bila sometime sekolah, habis sekolah kan, main dengan kawan-kawan semua pandai. Tapi sekarang ni dah jadi noob teruk tu. Kami tak study pasal ni semua. Tapi tak apalah guys, kami main fun-fun. I'ma just hit the gym in the meanwhile. Gold chains all around my neck. Niggas putting in work to be down with the set. Get stumped out to your last breath. Them niggas on the other side ain't no motherfucking threat. Real dogs in the streets, boy,
respect. Guys, sekarang ni Syafiq ni dah masuk 2 bola. Like literally he already be pro. Syafiq, okay. Ya, okay. Duk. Tak tengok aku punya bola pula. Hai, belagak ah. Dah masuk 2 bola duduk terus ah. Okay, dekat. Kita dah ada sekali bola kita dah tahu mana. Senang. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tu bola tu. Tengok ah. Ini mesti dah sebab. Ni Pakistan import dari dia, bro. Bruh. Apa benda ni? Tadi bukan main lagi. Malu. Tak dekat tu tak masuk bapak dia. Masih hantam. Alamak. Kau ni apa benda lah? Relax ah, game ni pun. Wah, bukan target bola putih. Oh! Damn, bro. Okay. So Syafiq menang. So sekarang ni kami tengok susun balik semua. So Syafiq adalah pemenang pada game hari ni. Wow! Tahniah. Sikit. Oh. Tak, saya pun tak sik dengan orang pemenang. Owner yang jaga cashier ni pun dia pun main dah nampak. Oh memang kengan depan ni daripada tua-tua nampak sambil tidur main snooker. First and last after my secondary school. Inilah cerita dia. So sekali Syafiq. What you talking about? Asal? Last Last lah tak payah main dalam ni. Memang boring lah itulah. Takkan main dah. Hujan lah luar. Oh. So alright gang, itu je lah guys untuk konten kali ni. Jumpa hampa di konten datang and vlog yang lebih menarik. Okay, I hope hampa enjoy dengan kami main snooker, pergi makan tadi apa semua, jumpa kawan-kawan apa semua, lepak santai-santai dekat area kampung aku Teping ni. So itu sajalah guys, jumpa hampa di konten datang. Bye bye. Peace.